Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada kali ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Daripada tahun-tahun yang lepas yang telah kita lakukan dengan sebaik mungkin, dan pada kali ini kita menambahkan ianya menjadi lebih baik. Semoga kita dapat tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Pastikan kita dapat melapangkan masa yang sebanyak mungkin untuk kita mengutip dan merebut kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusus untuk orang-orang yang beriman dengan kelebihan-kelebihan yang digandakan oleh Allah Taala dalam setiap amalan yang ada. Antaranya kita membaca Al-Quran. Kalau boleh kita dapat menghabiskan Al-Quran ataupun mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, cuba khatamkan walaupun sekali dalam sebulan. InsyaAllah dengan usaha yang kita lakukan, kita dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang dapat kenikmatan ataupun dapat merasai kebenaran ataupun kesahihan janji-janji Allah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. InsyaAllah Ramadan akan memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita apabila kita melakukannya dengan sebaik mungkin mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.